dalam peperangan ni aku nak balas dendam pada orang Islam. Sebab peperangan Badar mereka dah bunuh kami. Hari ni giliran kita pula. Wahsy, tugas kamu cari Sayyidina Hamzah. Ketika orang Islam turun ambil harta rampasan, di situlah dibunuh dan termasuk Sayyidina Hamzah mati syahid. Dan di depan kita ni kumpul ni jemaah, asalnya medan peperangan. Tempat mereka berperang di sini, yang tu Haji tanya tadi. Berperang di sini setelah mereka mati syahid, dikebumikan di mana? Belakang Bukit Manah tu jemaah. Dikebumikan di sana setelah 40 tahun kemudian. Ditakdirkan Allah hujan dan banjir. Apabila hujan dan banjir, jasad-jasad sahabat yang mati syahid 40 tahun ni muncul ataupun keluar semula. Kan? Keluar semula di satu dalam ni pula masa dipindah jenazah, walaupun 40 tahun dah mati, seperti baru je 2-3 minit meninggal, ya. Dan darah sahabat tu masih nampak lagi di atas belakang jemaah masa nak pindah jenazah di sini, ya. Dan di situlah Rasulullah SAW ni cinta sangat pada para syuhada ni. Nabi sebelum meninggal dalam masa 2 minggu Rasulullah sakit kan. Dan 5 hari Rasulullah nak meninggal, Rasulullah suruh sahabat-sahabat bawa aku ke sini. Aku nak menziarahi juga, tengok makam syuhada ini. Dibawa sampai sini keadaan Nabi sakit, Nabi pun bagi salam, berdoa sampailah mengalir air mata Rasulullah. Cuma masa Nabi nak balik ke Madinah, Masjid Nabawi, Rasulullah pun tak puas hati, paling lagi tengok sekali lagi makam syuhada. Terlalu cinta sayang sangat Rasulullah pada mereka. Sebab sahabat-sahabat yang mati syahid sini bukan di kalangan sahabat orang yang biasa. Di antaranya Mus'ab bin Umair, orang yang paling kaya di Mekah. Tugas dia pegang bendera. Nabi kata, kamu pegang bendera wahai Mus'ab, jangan lepas. Dia pun pegang bendera. Sambil-sambil dia bertakbir Allahu Akbar, putus tangan sebelah kanan. Sambung balik tangan kiri, dia bertakbir lagi, maknanya tak pernah mengeluh arahan Rasulullah. Tangan putus tak apa, pegang bendera lagi, tangan kiri dipotong, Allahu Akbar, putus dua-dua tangan jemaah. Apabila putus dua-dua tangan orang musyrik bertikam sebelah belakang, dia pun mati syahid keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Dia tak nak paling kanan dan kiri. Dia malu takut Rasulullah pergi tengok muka dia. Malu takut dia tak mampu pegang bendera seperti mana Nabi pesan. Inilah Mus'ab bin Umair. Rasulullah pernah urus jenazah dia. Urus jenazah dia jemaah, tak mampu nak beli kain kapan jenazah dia, tak ada duit. Sedangkan daripada orang yang paling kaya di kota Makkah Al-Mukarramah. Baik, apabila Mus'ab bin Umair mati syahid, orang kafir buat apa? Mereka kata mata Rasulullah. Mereka kata habis bateri, Mereka kata mata Rasulullah, Nabi kami dah bunuh hari ini. Dan muka Mus'ab ini terlalu cantik sangat ni, nak dekat sama dengan Rasulullah. Sehingga itulah orang kafir musyrikan, hari ini kami bunuh Nabi. Kan? Mus'ab mati syahid di sini jemaah. Jadi tujuan, marilah sama-sama kita bagi salam dan doa dekat sikit untuk para syuhada muslimin dan muslimat. Sebab sunnah bagi salam ini kan, kita bagi salam kepada mereka. Dan saya nak bagi tahu jemaah, sebelum kita bagi salam, kita terjemah sikit makna dia. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa mereka. Ya Allah, kami berada di depan makam ini. Ya Allah, sesungguhnya perjuangan mereka sangat tinggi di sisi-Mu. Ya Allah, masukkanlah mereka syurga tanpa azab dan hisab, dan benarkanlah mereka mati syahid. Ya Allah, bagilah kami peluang bersama dengan mereka dalam syurga-Mu. Ya Allah, dengan kesabaran mereka sangat-sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala, sanggup tinggal anak dan isteri, segala harta kekayaan, kan, dan bagilah kami peluang bersama dengan mereka. Kami juga akan mati walaupun mereka pergi lama, satu hari kami akan ikut mereka. Itulah makna yang kita akan baca sekejap lagi. Baca ikut saya insya-Allah boleh ya. Assalamualaikum. 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 Ya syuhada Uhud. Ya syuhada Uhud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya ahlad diyar. Ya ahlad diyar. Minal mu'minin. Minal mu'minin. Wal muslimin. Wal muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Allahumma ighfir lahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma taqabbal syuhada'ahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina
alladzina الذين sabaquna سبقونا bil iman بالإيمان wa la taj'al تجعل fi qulubina في قلوبنا ghilla إلا lilladzina amanu للذين آمنوا ربنا إنك Raufur Rahim. رؤوف رحيم. Itulah jemaah salam dan doa untuk para syuhada, ya. Dan jemaah pernah dengar tak Julaibib? Julaibib ni salah seorang mati syahid di medan peperangan Uhud. Dia ni memang tidak dipandang mulia langsung dalam masyarakat Madinah. Orangnya hitam, rendah, tidak ada setara mara, fakir, muka dia tengok takut. Tapi Nabi terlalu sayang pada dia. Setiap hari berjumpa dengan Rasulullah sebelum dia mati syahid. Dia kata, ya Rasulullah, bila tibanya waktu jihad aku nak mati syahid ya Rasulullah. Hari-hari Julaibib tawarkan diri nak mati syahid pada Rasulullah. Satu ketika Nabi tengok dia lepas asar, Nabi kata, wahai Julaibib, besok kamu pergi jumpa dengan ketua kabilah kampung Madinah. Dia ada anak dara yang paling cantik sekali. Terkejut sahabat Julaibib tadi. Ya Rasulullah, aku bukan nak kahwin, aku nak mati syahid ya Rasulullah. Tapi oleh kerana dia terlalu taat pada Rasulullah, pergi jumpa dengan ketua kabilah, dia ketuk itu, dia cerita-cerita ketua kampung kata tadi, aku tak nak bagi pada kamu wahai Julaibib. Kamu ni orang hitam, rendah, kan, tidak ada setara mara, fakir. Julaibib kata, bukan kemahuan aku wahai sahabat, tapi ini adalah arahan Rasulullah SAW. Jadi dia kata kalau macam tu tak apalah, aku nak balik jumpa sekejap dengan isteri. Dia pun jumpa dengan isteri dia. Dia bincang-bincang, dia kata Julaibib mari nak kahwin dengan anak kita. Arahan daripada Rasulullah. Isteri dia kata, wallahi demi Allah aku tak bagi kahwin dengan Julaibib. Tidak ada orang lain dia ke? Dan timbul selisih pendapat, bergaduh berbalah lebih kurang di antara suami isteri. Terdengarlah seorang wanita yang salihah, yang saya kata tadi, yang paling cantik di Madinah, yang hafiz Quran, yang selalu qiyamul lail, yang selalu baca Quran, yang pakai tudung-tudung besar. Dia kata, wahai mak, wahai ayah, aku nak jadi seorang wanita yang salihah. Ingat kata-kata dia, aku nak jadi seorang wanita yang salihah. Terimalah Julaibib, sebab ini adalah Rasulullah, arahan Nabi SAW. Perkahwinan aku ini bukan kerana harta, bukan kerana kecantikan. Ditakdirkan Allah dia kahwin dengan Julaibib, jemaah. Saat-saat baru kahwin mereka, tiba-tiba dia dengar, hayya alal jihad, maknanya jom kita mari berjihad. Julaibib ni keluar seperti panah, cepat sangat laju sampai di medan peperangan Uhud ni, berperang dengan orang kafir musyrikin. Berperang Rasulullah pun tak tahu ke mana dia pergi. Tiba-tiba mati syahid Julaibib. Julaibib mati syahid. Ada senarai lebih kurang nama-nama sahabat yang mati syahid. Disebut nama Abdullah bin Jahshin, Mus'ab bin Umair, disebut nama mati syahid. Tak disebut nama Julaibib. Sebab Julaibib ini tidak dipandang kemuliaan dalam masyarakat Madinah. Nabi kata, wahai sahabatku, ada lagi salah seorang sahabatku, kamu terlupa tinggal sebut nama dia. Sahabat kata, tak ada ya Rasulullah, ini sahaja yang kami dapat, yang mereka mati syahid. Nabi kata, ada, mari kita cari. Rasulullah bawa sahabat-sahabat setelah berlaku lepas peperangan. Nabi bawa pergi kat Bukit Manah tu, jemaah. Nampak hitam kecil je di bawah Bukit Manah. Rasulullah pun menangis. Nabi berkata, hadza minni wa ana minhu. Dia daripada aku daripada dia. Rasulullah akak tangan macam ni, jemaah. Akak tangan macam ni, buka kulit Julaibib, keadaan berdebu dan berdarah. Rasulullah sentuh kulit pipi Julaibib. Nabi kata, jangan siapa yang urus jenazah sahabat aku ini, aku nak urus sendiri. Itulah malaikat bagi tahu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, Julaibib sebelum dia mati syahid dapat bunuh 7 orang di kalangan orang musyrikin. Yang ke-8 dia pun tak mampu, mati syahid di jalan Allah Ta'ala. Nabi kata Julaibib ini benar-benar ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam dia mati syahid. Nabi pun buat apa? Nabi angkat tangan ke langit, Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah kekuatan kepada isteri Julaibib, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah sepenuhnya kekuatan iman pada isteri Julaibib. Di saat orang semua tak nak kahwin dengan dia, dialah yang sanggup jadi isteri pada Julaibib. Pasangan hidup ini, ya Allah, bagilah berkekalan sampai dalam syurga-Mu, ya Allah. Ini doa Rasulullah, jemaah, ya. Lepas pada tu saya baca dalam sejarah lagi, di Madinah ni tidak ada seorang wanita pun kecuali semuanya dengan kekuatan iman, dengan harta kekayaan, jemaah. Barakah wanita yang salihah, barakah sahabat tadi jujur berjihad dalam medan peperangan. Rasulullah angkat tangan ke langit menangis Rasulullah. Nabi sendiri urus jenazah dia, dikebumikan di belakang Bukit Manah. Masa nak dipindah itulah yang saya sebut tadi, darah sahabat masih ada di atas belakang dia, ya. Cerita selanjutnya kita akan cerita Al-Abbas. Nak ambil gambar sekejap boleh, insya-Allah. Dan kita bagi masa 5 minit, Ustaz, ya. Lepas tu kita akan Nama yang apa nama isterinya? Siapa nama perempuan? Mesti tak pasti. Oh, tak tahu pasti, tapi tahulah dia. Tapi dalam perkahwinan ini
diriwayatkan dapat anak juga kan. Oh. Dapat anak riwayat hadis Nabi SAW, anak Nabi juga. Dan Julaibib ini walaupun dapat isteri yang cukup cantik tapi tetap dia tak tinggal matlamat ni sebenar, datang sini berpegang dan mati syahid. Inilah kisah sahabat Julaibib, Julaibib ya. Namanya Julaibib. Yang selalu kita buka dan juga adalah ya, Julaibib. Julaibib. Alhamdulillah.